paling achievement yang paling tinggi saya dapat bulan 7 atau bulan 6 tahun lepas. 10 ke 20 ribu? 10 lah, 10 ribu lebih. 10 ribu lebih dengan hanya ada SPM dan juga CJ kelayakan daripada MISA. Itulah yang saya satu benda yang sangat bagus lah paling bagi tinggi saya. Sebab siapa nak bagi kan? Betul. Kalau kau duduk tanam serai kat belakang rumah pun belum tentu lagi kau akan dapat benda ni lah. Bang, saya nak tanya, bila pipeline tu duduk dalam dasar laut kan? Ataupun dalam tanah, tak karat ke pipe tu? Sebab pipe kan buat dengan besi. Ya, betul. Okey. Dia pipeline ni apabila duduk dalam duduk dalam air, of course dia akan ada satu corrosion dia. Dia ada satu bagian part untuk blasting painting punya part lah. Dia punya specialist lah untuk ni, sama ada dia nak anti dust ke apa, yang dikarat ke anti rust punya ni. Okey, dia akan cat ke ataupun dia akan salut dengan plastik teflon ke apa ke. Okey. Saya nak tanya, jadi dia tetap akan berkarat? Dia takkan berkarat. Takkan berkarat. Kalau dia besi takkan berkarat. Ya. Korang kena tanya, kenapa besi tak berkarat dekat dalam air laut dan juga dekat dalam dasar dekat Putra Heights tu. Memang saya tengok tak berkarat pun. Ya. Tetapi kalau kau letak paku dekat store rumah kau orang, mesti berkarat. Ya. Jangan lepas sebulan 2 bulan. Persoalan ni nanti korang komen